Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang saya hormati lagi saya kasih para habaib, para hubaba, para alim ulama, asatizah. Yang saya hormati lagi sembilan tuan pengurusi masjid, imam, dan kuasa, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik-adik, anak-anak, hadirin, hadirat, sama ada yang hadir secara bersemuka maupun secara online. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung kembali perbicaraan kita yang lalu dalam kitab Baqaratul Amani, muka surat kaunu ajizan, ya, kaunu jahilan, ajizan. Sembilan berbawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mustahil lawannya yaitu kaunuhu ajizan. Jadi mustahil lawannya. Lawan apa? Lawan pada kaunuhu qadiran. Lawan pada kaunuhu qadiran itulah dia kaunuhu ajizan. Jadi kaunuhu qadiran tu keadaannya zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkuasa, sifat kudrat. Manakala lawannya iaitu kaunuhu ajizan, keadaannya zat Allah Ta'ala yang tiada sifat berkuasa, lazim daripadanya ialah ajizan, lemah. Betul situ lemah. Keadaannya yang tiada sifat berkuasa apa? Yang lemah. Yang keempat, barang yang diibarat daripadanya dengan kata hamba. Yang keempat tu ialah empat daripada sifat-sifat ma'nawiyah. Kalau dikira 20 sifat, masuklah yang ke-17, ya, ke-17 daripada 20 sifat. Lalu dia kata sini yang keempat daripada mana? Daripada sifat ma'nawiyah, ialah barang yang diibarat daripadanya, daripada sifat-sifat ma'nawiyah tu, dengan kata hamba yang ke-17. Ke-17 ni daripada mana? Yakni daripada 20 itu barang yang difaham daripada kata hamba. Difaham daripada kata hamba. Kaunuhu muridan. Bermula apakah artinya kaunuhu muridan tu? Bermula arti kaunuhu qadiran itu. Arti kaunuhu muridan itu ialah keadaannya Allah Ta'ala yang empunya berkehendak. Ya, yang empunya berkehendak. Apa dia berkehendak tu? Iaitu pertambatan berkehendak dengan zat. Atau ada berkehendak dan lekatnya berkehendak padanya pada zat. Mustahillah lawannya iaitu kaunuhu karihan. Dan apa dia kaunuhu karihan tu pula? Bermula artinya kaunuhu karihan tu keadaannya zat Allah Ta'ala yang benci. Artinya keadaannya zat Allah Ta'ala yang tiada sifat berkehendak. Lazim daripada tiada sifat berkehendak itu benci. Maka keadaannya yang benci itu ialah keadaannya yang tiada sifat berkehendak, yang lazim daripadanya ialah benci. Tu akan membuat atau meniada. Dan kaunuhu ghafilan pun muradif, sama juga lawan pada kaunuhu qadiran.
Apa dia kaunuhu ghafiran wa zahilan tu pula? Artinya keadaannya yang lalai pada membuatkan apa-apa mungkin. Daripada menentu akan dia dengan ikhtiar, dengan sengajanya, dan lalai pada meniadakan dia. Demikianlah yang kelima barang yang diibaratkan daripadanya dengan kata hamba. Ke-18 daripada 20 itu, itulah apa yang dia kata kaunuhu kaunuhu samian. Itu insyaAllah kita tengok balik daripada awal tadi. Kalau kita baca macam tu lah, nak mula nak pening, ya tak? Baik, jadi hari ini kita tengok dalam bab kaunuhu qadiran tu, sifat maknawiyah, ya, sifat maknawiyah yang keempat. Tak, yang keempat. Bukan, yang ketiga. Kaunuhu qadiran yang ketiga. Kaunuhu muridan yang keempat. Jadi kita ambil ujung sikit yang ketiga tu. Dia kata kaunuhu qadiran tu artinya keadaannya zat Allah Ta'ala yang mempunyai perkuasa, iaitu pertambatan perkuasa dengan zat, atau ada perkuasa dan lekatnya perkuasa pada zat. Mustahil lawannya iaitu kaunuhu ajizan, artinya keadaannya yang lemah. Situ, ya. Nak menghabiskan yang tajuk dulunya. Ya. Iaitu kaunuhu qadiran. Baik. Jadi kaunuhu qadiran ni tuan-tuan, kita ingat balik yang kita dah belajar dulu. Keadaannya zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkuasa. Jadi perkuasa, kita tahu makna bagi kudrat. Kudrat sifat ma'ni. Adapun maknawiyah ialah sifat yang melazimi. Apabila ada ma'ni, mesti ada maknawiyah. Maka sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tak adanya sifat maknawiyah. Ma'ni dah cukup dah. Sebab penentu berlaziman, mesti bila ada ma'ni sudah tentu ada maknawiyahnya. Maknanya maknawiyah sudah termasuk dalam ma'ni dah. Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkuasa. Tapi kenapa Imam Abu Mansur Maturidi tetap mengatakan itu sifat? Tetap mengatakan itu sifat. Kenapa? Kerana apabila zat Allah Ta'ala ada sifat ma'ni, maka di sana ada satu hal, satu keadaan di mana nak menunjukkan, ya, akan ada satu hal, satu keadaan yang Allah Ta'ala perbuat dengan sifat perkuasa. Keadaan dia perbuat itulah hal, maka dikira sifat juga. Itu di atas ijtihad Imam Abu Mansur Maturidi. Sah juga. Jadi ini termasuk dalam 20 sifat. Sah. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, tak payah dikira sifat, dikirakan sebagai kemestian. Bila Tuhan ada sifat ma'ni, dah cukup dah. Mesti tak dapat tidak dia ada sifat maknawiyah. Jadi pandangan ulama yang terlebih sorehnya yang inilah, yang terlebih nyata. Tetapi tak dinafikan pandangan Imam Abu Mansur Maturidi masyhur. Semua dapat terima juga. Maknanya boleh kita ambil, kita guna pakai sebagai sifat 20 tu. Maka termasuklah sifat-sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini yang termasuk kaunuhu qadiran ni, sifat yang melazimi daripada sifat ma'ni, maka dia tak termasuk dalam sifat yang wujudi. Ia termasuk dalam sifat ghairu wujudi. Apa beza wujudi dengan ghairu wujudi? Kalau kita nak ingat balik dulu, ya, Ustaz ada terangkan. Wujudi ini sifat yang bangsa ada, diri sifat itu ada dan dapat dikesan dengan panca indera.
yang 5. Itu wujudi. Jadi sifat kudrat ni besok sifat yang bangsa ada, yang dapat dikesan, mana dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibau, dirasa, disentuh sebagainya. Ini sifat wujudi. Jadi besok kita dapat lihat jika sekiranya lulus i'tiqad kita, akidah kita di sisi Allah Ta'ala. Itu paling penting tuan-tuan, ingat tu ya, akidah kita. Ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20 ni atau 13 ni termasuk sifat yang wajib dipelajari, wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Kalau tidak diketahui dengan sengaja, mana meninggalkan ya kuliah pengajian kita tauhid ni dan dia mengekalkan kejahilan dia, na'udzubillah min zalik, ditakuti membawa kepada kekufuran, tiada iman. Pada ada pandangan ulama Ahlussunnah begitu dah. Siapa yang tak mengetahui sifat 20 Tuhan, ya, sifat yang sekurang-kurang wajib diketahui tu, tak tahu tu dengan sengajanya, dihukumkan tak sah iman. Tak sah iman. Habis tak sah iman jadi apa tuan-tuan? Fahamlah ya. Berbeza dengan mereka yang berusaha berikhtiar untuk dapat memahami ke-20 sifat walaupun belum habis pelajaran, kemudian dia dipanggil balik oleh Allah SWT, maka terselamat juga dia, dipandang dari segi usaha ikhtiar untuk memahami keseluruhan sifat tu ya, keseluruhan sifat yang ditaklifkan, difardukan oleh syarak ya. Maka ini kaunul qadiran termasuk sifat ini, sifat ma'ni zat. Tapi yang kita nak sentuh ni ialah dah masuk pada maknawiyah dia, iaitu kaunuhu qadiran. Ada segi mana? Apa dia kaunuhu qadiran? Keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat ma'ni, kudrat. Sifat ma'ni kudrat. Keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kudrat, itulah dia kaunuhu qadiran ya. Itulah kaunuhu qadiran. Baik, apa beza dia? Apa beza dia sifat ma'ni dengan sifat ma'nawiyah ni? Sifat ma'ni ada dirinya, sifat yang ada dirinya pada zihin dan pada kharij. Maknanya sifat yang bangsa ada. Senang faham, bangsa ada. Ada zahir dia, batinnya pun ada, dalam hati pun ada, pada luaran pun dapat dilihat. Bila? Besok kita dia layak dia masukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga, ketika itu kita akan dapat melihat zat Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang dapat melihat zat dia. Bagaimana buku Allahu'alam, kita tak dapat nak bayangkan ya. Kemudian sifat ma'nawiyah ni pula sifat yang melazimi, mesti ada ya. Kalau ada sifat ma'ni ni mesti ada sifat. Kalau kudrat ni ada, perkuasa ada, mesti ada keadaan dia yang ada sifat perkuasa tu macam mana. Maka timbullah terjemahan, makna dia ialah berkuasa. Bukan perkuasa lagi, berkuasa. Apa dia berkuasa tu? Berkuasa ialah keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat perkuasa. Tu ya, bukan sifat berkuasa, sifat perkuasa. Keadaan dia itulah dia ma'nawiyah. Maka makna pada keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkuasa apa? Berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa, dalil dia adanya alam ini. Berkuasalah zat Allah Ta'ala itu menjadikan alam ini dengan sifat kudrat. Tu. Jadi boleh pisah tak? Tak boleh pisah. Bila ada sifat kudrat, mesti ada kaunuhu qadiran. Cuma nak letak istilah dia. Dia datang baru sifat ni ke ataupun sedia kala juga, tapi di kategori dia lain-lain. Maknanya gitulah kategori dan lain. Kategori dia bukan sifat bangsa ada dapat dilihat oleh mata kasar. Jawapannya sifat ma'nawiyah ni besok tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dapat dikesan dengan akal. Dengan akal kita dapat tahu ini memang ada. Bila Tuhan ada sifat kudrat, mesti ada kaunuhu qadiran. Bila Tuhan ada sifat iradat, mesti ada kaunuhu muridan. Dalil dia sama macam sifat ma'ni. Kalau Tuhan tak ada sifat berkuasa, ni dalil akal. Kalau Tuhan tidak ada sifat kudrat, tak ada kuasa dia, tak ada perkuasa dia, macam mana dia nak berkuasa? Sudah tentulah tak ada ma'nawiyah.
Bila tak ada ma'nawiyah, tak ada keadaan dia menjadikan sesuatu, tak adalah alam ni. Sebab alam ni tak boleh jadi dengan sendiri. Alam pun berasal daripada perkataan alamat. Apa dia alamat? Tanda. Tanda apa? Tanda ia dijadikan oleh zat Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan sifat makni zat dia, kudrat gitu. Tak? Itulah peranan pula, ataupun kita kata peranan sifat kaunuhu qadiran. Macam mana keadaan bila Tuhan ada sifat berkuasa? Tentulah dia berkuasa. Maka dalam kitab yang biasa-biasa disebut kaunuhu qadiran ni artinya keadaan zat Allah Ta'ala yang berkuasa, kan? Sebenarnya keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkuasa. Dengan sifat inilah dia berkuasa menjadikan. Berkuasa itu apa? Kaunuhu qadiran. Berkuasa itu apa? Kudrat. Nampak ya? Itulah dia. Baik, kemudian setelah kita tahu demikian, kaunuhu qadiran itu ialah sifat hal ataupun sifat maknawiyah yang kita masukkan di dalam kebilangan 20 sifat, maka kita i'tiqad, berpeganglah dengan dia. Tak salah, dia juga satu sifat daripada sifat-sifat yang ada pada zat, cuma dia tak dapat dikesan dengan panca indera, tapi dapat dikesan dengan akal. Sah, i'tiqad itu sah. Itulah senang. Kalau kita dah faham tu senang. Kalau kita baca sendiri pensan. Boleh Cikgu Tan? Ya. Keadaannya kaunuhu. Kalau kaunuhu qadiran, keadaannya yang ada sifat berkuasa. Kalau kaunuhu muridan, keadaannya yang ada sifat berkehendak. Itu dia yang dikehendaki, ya. Dan qala musannifu rahimahullah ta'ala, jadi mustahillah lawannya, lawan kaunuhu qadiran, keadaannya yang ada sifat berkuasa. Maka lawannya apa? Kaunuhu ajizan, keadaannya yang tiada sifat berkuasa. Apa dia tiada sifat berkuasa? Lemah. Tak ada sifat berkuasa artinya yang lemah. Keadaannya yang lemah, keadaannya yang tiada sifat berkuasa. Gitu. Itulah kaunuhu ajizan, artinya keadaannya yang tiada sifat berkuasa, yakni yang lemah. Itu dia. Habis sudahlah yang kaunuhu qadiran. Masuk pula yang keempat. Sambung lagi. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, yang keempat ialah barang yang diibarat daripadanya dengan kata hamba. Ingat, kalau keempat mestilah daripada 7. Kalau ke-17 mestilah daripada 20. Itu maksud dia. Ke-17 daripada 20 itu ialah barang yang dipaham daripada kata hamba, kaunuhu muridan. Nampak ya? Kaunuhu muridan yang ke-17 daripada 20. Kaunuhu muridan dikira yang keempat daripada 7. Sifat-sifat makna wiyah. Apakah makna kaunuhu muridan? Bermula artinya kaunuhu muridan itu keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai iradat. Apa dia iradat? Berkehendak. Jadi keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkehendak itu keadaan dia, bukan diri sifat. Keadaan sifat apa? Kudrat, yang akan melazimkan sifat kaunuhu sifat apa? Sifat iradat yang akan melazimkan sifat kaunuhu muridan. Nampak ya? Jadi dia melazim satu sifat baru umpamanya. Tapi bukan sifat tu namanya baru. Sifat Tuhan semuanya qadim. Dan sifat dia ada tu sendiri diri dia, cuma nak faham istilah aja. Bukan sifat tu mana baru datang, tak. Jangan salah faham pula. Sifat tu qadim, cuma nak faham istilah sifat itu. Ada namanya kudrat, ada namanya ma'ni, ada namanya maknawi, ada namanya iradat, dan ada namanya kaunuhu muridan. Itu maksudnya. Jadi dia melazimkan satu sifat lagi yang qadim juga, iaitulah kaunuhu muridan. Tu ya. Keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkehendak, maka dinamakan ia
keadaan yang ada sifat berkehendak tu ialah berkehendak. Berkehendak itulah kaunuhu muridan. Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkehendak namanya apa? Berkehendak. Itu maksud dia. Ya. Apa dia keadaan dia yang punya sifat berkehendak yang dinamakan berkehendak tu? Yang dinamakan berkehendak tu iaitu berkehendak tu ialah pertambatan antara iradat. Apa? Iradat Allah Ta'ala tu, berkehendak Allah Ta'ala tu dengan zatnya. Hubungan antara sifat berkehendak, sifat iradat dengan zat. Hubungan itu dinamakan kaunuhu muridan, berkehendak. Dia ada sifat berkehendak dan dia ada zat. Hubungan antara sifat berkehendak dengan zat dinamakan berkehendak. Itu senang faham. Berkehendak. Sebab tu tak boleh kita kata sifat berkehendak. Salah. Sebab tu sifat mani, iradat tak boleh bagi nama berkehendak, tak boleh. Itu sifat apa? Kaunuhu muridan. Keadaan zat Allah yang ada sifat berkehendak apa? Berkehendak apa? Kan lagi mana tu? Kalau kita letak sebagai sifat mani berkehendak, maka dah lagi tapak dah tak kena. Tapak dia dah tak kena. Sebab tu tapaknya iradat. Tapi dia letak pada kaunuhu muridan. Itu maknanya salah makna bagi syekh kita, Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Maksud letak betul-betul. Pada sifat mani berkehendak. Sifat ma'nawiyah berkehendak. Tapi masing-masing ada takrif. Apa takrif sifat mani? Sifatun, satu sifat wujudi yang bangsa ada, dapat dikesan dengan panca indera dan dapat juga dikesan dengan akal. Adanya sifat ini tidak bercerai tanggal dengan zat, dan dengan sifat ma'ni inilah, sifat iradat inilah nescaya berkehendak, melazimkan ia keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkehendak. Apa dia? Berkehendak. Itu kan beza tu. Perkara yang dapat dipandang pada akal, adanya perkara itu, yakni sifat. Sifat apa? Sifat ma'ni ni tidak bercerai tanggal dengan zat. Tak, dia tak berpisah. Sifat ma'ni iradat dengan zat Allah Ta'ala tak bercerai tanggal, tak berpisah sama sekali, tak. Kita dah belajar dulu kan, bila berpisah zat dengan sifat artinya binasa. Sedangkan Maha Suci Allah daripada binasa. Tu mesti ada di dalam ingatan kita, ya. Tapi boleh tak dia berpisah pada makhluk? Boleh. Antara roh dengan jasad, mana sifat, mana zat. Jadi jasad kita zat jirim, roh kita termasuk arad yang duduk pada dia. Berpisah je roh dengan jasad, bermakna binasa. Kita dinamakan mati. Tak, binasalah jasad kita tanpa roh. Maka roh tu termasuk dalam arad juga. Makhluk juga, makhluk Allah Ta'ala. Dia tidak akan jadi sempurna. Boleh dipanggil manusia, tetapi hanya dipanggil nyawa ataupun roh saja. Ya. Bila kata manusia, mesti adalah roh dan jasad. Jasad manusia dinamakan jirim ataupun zat. Zat yang hadis, zat yang baharu, nama dia jirim. Binasa, berpisah aja roh dengan jasad, artinya berpisahlah zat dengan sifat ataupun jirim dengan arad. Nescaya ketika itu binasa. Apa pun berpisah aja roh dengan jasad, biasa. Ini tidak berlaku pada zat Allah Ta'ala, kerana tak ada siapa yang boleh memisahkan. Kita boleh. Kita dipisahkan roh kita dengan jasad oleh siapa? Oleh Allah. Adapun Allah sendiri, Tuhan sendiri, siapa nak misahkan? Ada dia pun tak ada siapa yang buat. Ada dia pun tak ada permulaan. Maka nak misahkan dia siapa? Tentulah tak boleh. Tak ada siapa pun memisahkan dia. Tak boleh. Yang ada, yang lain pada dia semua baru.
Nak? Maka tak boleh menerima binasa. Sebab itulah wajib ada sifat baqa pada dia. Wajib apa? Wajib akal. Sungguh-sungguh ada zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Mana? Tak binasa sekali-kali. Tak putus hilang zatnya sekali-kali. Mesti kena tanamkan. Jadi sebab itulah nanti mengaji kitab Tauhid ni jangan satu kitab ni. Lepas ni kita tambah lagi. Kita mungkin ambil kitab-kitab yang lain sebagai rujukan kita. Ada banyak. Yang Tuan Guru pada Melaka tu, Tuan Guru Haji Husin, ya, kitab panduanku boleh pakai. Tak? Daripada Tuan Guru Tok Kenali punya guru, Tuan Guru Haji Makzin, kitab Faridah Paraid pun boleh pakai. Itu semua untuk menguatkan tauhid kita. Ini kita dah nak khatam kitab ni. Kita fahamkan dulu. Besok datang kitab baru dah lebih mudah kita belajar. Kita dah dapat faham di segi dia punya kalimah-kalimah tu, jalan aja lah. InsyaAllah, ya. Gitu. Ni struktur ni perjalanan satu-satu kitab. Kita dapat faham murad kehendak musannif, insya-Allah pengajian kita akan lebih mudah gitu. Baik. Jadi yang ke-17 daripada 20 itu ialah barang yang dipaham daripada kata hamba, kata musannif, kaunuhu muridan, artinya keadaannya zat Allah Ta'ala yang empunya berkehendak. Jangan tu cakap yang berkehendak, walaupun nanti maksud dia memang berkehendak, tetapi jangan terus potong kata kaunuhu muridan tu keadaan Allah yang berkehendak. Nanti kita keliru. Pasal berkehendak tu bukan sifat mani. Berkehendak tu bukan sifat mani. Sifat mani apa? Berkehendak. Jadi mesti kaitkan keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkehendak. Betul. Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat berkehendak, iaitu pertambatan berkehendak tadi, iradat dengan zat yang qadim. Barulah betul. Jadi pertambatan itu atau ada berkehendak dan lekatnya berkehendak padanya pada zat, itulah dinamakan kaunuhu qadiran. Keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkehendak. Apa dia? Berkehendak. Ya. Berkehendak. Jadi tuan-tuan sekalian, apa pula hubungannya berkehendak itu dengan kita? Kaunuhu muridan dengan kita. Ingat tu. Tuhan memang ada sifat iradat, berkehendak. Dengan sifat inilah dia berkehendak untuk membuat segala sesuatu. Dan bila manakala dia nak buat sesuatu, mesti pula dia membuat dengan apa? Dengan sifat kudrat dia. Ya, dia buat sesuatu dengan sifat kudrat dia yang tak bercerai tanggal pun dengan dia. Sifat berkuasa. Baik. Jadi apa hubungan sifat berkehendak dengan kita? Ingat. Hubungan antara sifat berkehendak Allah Ta'ala dengan kita dinamakan kaunuhu qadiran, berkehendak. Jadi apa maksudnya? Hanyalah zat Allah Ta'ala berkehendak memberikan, mengurniakan nur iman pada kita. Nampak? Betul tak betul? Tak. Masing-masing hamba dia ada yang penuh lengkap dengan panca indera. Ada mata, mereka dapat melihat juga. Ada telinga, mereka dapat mendengar. Sebab Allah Ta'ala izinkan. Ada hidung dapat membau. Ada tangan dapat menyentuh, merasa sesuatu. Ada lidah dapat merasai nikmat atau sebaliknya sesuatu makanan. Tak? Jadi kelima-lima panca indera ni Allah buat sama. Makhluk yang bernama manusia ni semua dapat rasa kecapi sesuatu, mengetahui sesuatu perkara dengan 5 panca indera tadi. Tetapi untuk dapat memahami, untuk mendapat keyakinan pada kewujudannya zat Allah SWT yang ada sifat kamalat, yang sekurang-kurangnya 20 sifat ni wajib diketahui ni, hanya dapat dirasai, diimani, diyakini oleh orang yang dikurniakan iman saja. Dia saja yang dapat. Maka itulah orang-orang yang dinamakan pilihan Tuhan, kehendak Tuhan. Keadaan dia yang disifat berkehendak ini namanya berkehendak. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ada tak? Adalah. Macam mana boleh ada? Kerana ada sifat kaunuhu muridan. Keadaan dia yang ada sifat berkehendak inilah
yang menghendaki, yang berkehendak. Itulah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Maka kita pula setelah kita dapat rasai keimanan, yakin kita kepada kewujudan Tuhan, yakin kita kepada kehendak Tuhan, yakin kita kepada pertolongan Tuhan. Inilah peranan kaunuhu qadiran. Percaya tak percaya? Tak. Lihat contoh sahabat Nabi yang percaya sanggup melayang kepalanya daripada tubuh, melayang rohnya daripada jasad, sanggup. Kenapa? Kerana percaya. Maka mereka sanggup berjihad fi sabilillah. Sekarang ulama-ulama peringkat dunia antarabangsa telah keluarkan fatwa bahawa tiap-tiap umat Islam wajib berjihad menegakkan agama dia, yang telah dilondeh-londehkan, yang telah dihina-hina oleh orang kafir. Wajib dia berjihad. Dengan apa? Dengan apa yang kita ada. Kalau dekat dengan sepadan negeri tu tak payah panggil dah, dia sendiri menolong. Macam Gaza, Palestin kan, orang sekitar tu, Saudi tu wajib datang berikan pertolongan. Tiba-tiba Yaman agak jauh sikit pun datang tolong. Jadi mereka dah menyambut seruan jihad. Ya, maka kita ada tak hubungan kerajaan menghantarkan tentera? Ada juga kita dengar. Tak? Ada juga. Sumbangan ketenteraan, sumbangan makanan, sumbangan perpelajaran, itu termasuk juga jihad yang diberikan. Selain daripada itu, kita mendoakan keselamatan saudara mara kita di sana. Jangan putus doa tu, teruskan doa tu. Tak? Mesti dalam jihad. Kenapa? Kerana adanya kaunuhu muridan, keadaan zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkehendak tu, maka dia kurniakan kepada seseorang, kepada kemampuan individu bahkan bernegara. Itu dia dalam jama'i dia. Kenapa? Kerana adanya kaunuhu muridan. Kalau tak ada, tak adalah menjadi dalil. Tak adalah kurniaan Tuhan kepada kita, pertolongan kepada hamba-hamba dia yang susah, dia buat dengan bersebab. Ada negara yang dibantu, ada negara yang ditolong kan. Umpamanya Turki sikit sebanyak berikan bantuan, Iran misalnya kan, walaupun dia salah-salah etikad pada kita tak sama, tapi dari segi keluhuran iman di antara dia sama mereka, maka dia sahut juga nak tolong saudara dia. Itu terima tak terima dia dengan Allah Ta'ala lah. Bagi kita tetap menyimpang kalaulah dia masih berpendirian bahawa sahabat-sahabat Nabi itu ada yang dihina. Bagi kita tak boleh menghina para sahabat kan, etikad yang lain itu tetap lagi, tapi antara dia dengan Allah Ta'ala kita serah pada Allah Ta'ala. Faham? Janganlah kita sibuk nak ikut Syiah pula kan. Itu dia. Baik, jadi kita ahli sunnah jemaah tetap ada pendirian bahawa zat Allah Ta'ala mempunyai kaunuhu qadiran, keadaannya yang mempunyai sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak inilah dia buat alam ini. Dia buat alam yang kita tahu dulu berapa? Ada empat bahagian. Dia buatnya para malaikat, ada akal, tiada nafsu. Dia buatnya manusia, ada nafsu, ada akal. Dia buatnya haiwan, binatang, ada nafsu, tak ada akal. Dan dia buatkan semua perkara ini yang jamadat, tanah, air, api, angin sebagainya, itu dinamakan jamadat. Tak ada nafsu, tak ada akal pun dia buat. Pasal apa? Dia ada kaunuhu qadiran. Itulah etikad kita, jangan lari. Itu dia. Jadi apa yang dipaham oleh ahli sunnah jemaah, serupalah itu yang kita faham, dan kita termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah. Keadaan begini, keadaan iman yang disusuli dengan pengetahuan, membetuli, mestilah dihayati, mestilah diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Betullah etikad dia. Yang kata Tuhan tak ada sifat berkehendak, pada diri kita mesti ada, sungguh-sungguh ada sifat berkehendak Tuhan. Maka dia jadikan kita sama ada sihat atau sakit, sama ada senang atau susah, sama ada sempit atau lapang, sama ada berilmu atau tidak. Ya. Kaitan dengan manusia kan. Kalau kami yang baik itu sudah minta Allah. Termasuk ada juga yang tidak ikut atas kurniaan dia, itu
hak dia. Apabila kita sedar, kita merasai bahawa kita dikurniakan kebaikan, maka apa perlu tindak balas kita? Bersyukur. Bersyukur tu apa? Kalau bahasa kita berterima kasih. Bila berterima kasih tu artinya apa? Kita melaksanakan pula segala tu tuntutan suruhan dia yang wajib buat. Sebab apa? Sebab ada iman. Yang haram tinggal. Sebab apa? Sebab ada iman. Itu iman tu, kurniaan Tuhan tu. Dengan ada iman lah kita dapat buat apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan tegah. Itu hubungan bila ada kaunul qadiran, mesti yakinlah kita Allah telah kurniakan nikmat iman pada kita. Dengan nikmat ni kita dapat berpegang pada agama kita. Tidak berbelah bagi. Itu maksud dia. Tidak berbelah bagi. Boleh? Apa lagi? Bagus. Bila datang soalan ada jawapan dia. Itulah dia. Itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Boleh putus tak? Tak boleh putus. Apa pun kebaikan, Allah, ni kurniaan kau ya Allah. Dan apa pun keburukan, itu sebagai satu peringatan supaya kita lebih berhati-hati. Benar pada syarat atau tidak? Kalau tidak, mesti dijauhi. Kalau benar pada syarat, ikut, buat. Sebab adanya kaunul qadiran, mesti Allah kehendak baru dia buat. Kalau dia tak kehendak, dia tak akan buat. Keadaan dia ada sifat berkehendak tadi itulah dia namakan kaunuhu muridan. Setiap saat berlaku. Setiap saat berlaku. Ada lagi Imam? Ada soalan ni? Masa pun dah sampai? Dah azan dah? Jadi tak ada kat situ. Baca banyak, dapat uraikan sikit je. Tak? Jadi kaunuhu muridan artinya keadaan zat Allah Ta'ala yang bersifat berkehendak, iaitu pertambatan berkehendak dengan zatnya atau ada berkehendak dan lekatnya padanya, lekatnya berkehendak pada zatnya. Mustahillah lawannya itu kaunuhu qarihan. Situlah. Jadi mustahillah lawannya iaitu kaunuhu karihan, yang artinya keadaannya yang benci. Wallahu alam. Itu ya. Tanda kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah.